Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Hai. Okey, hari ini hari raya haji yang kedua. Okey. So saya sefamily membuat korban di Kuala Nerang, Kedah. So jom tengok orang sembelih lembu pagi ni. Okey, pagi ni kami sembelih lembu di Surau Kuala Nerang, dekat Surau Kampung Poka, kampung yang berada di daerah Kuala Nerang lah kan, dekat-dekat dengan kampung kok saya. Dekat surau tu dekat je dengan kelapa sawit, so senang nak sembelih lembu dan lapah terus di situ. Okey, jom kita tengoklah ya. Jom kita tengok orang sembelih lembu pagi ni. Waktu ni tu pun not kaki je. Not tak apalah, satu buang situ. Nak buang satu. Okey. Lepas tu Maaf lah nak. okey, Noriza? Ya, saya. Okey. Angka Amir. Ni Biji Khadijah dengan Mak Cina. Okey, ni. Korban untuk diriku lillahi ta'ala. Ya, betul. Ya. Korban untuk diriku. Wakil Pakcik Ahmad Ni. Okey, Pakcik Ahmad. Boleh lembu boleh. Ni sini. Jadi. Duduk dia. Saya dah foto mak. Jangan kelewatan. Ya ampun. Apa boleh hari? Ni semua ni. Kenapa dia tak tutup pakai kain tu? Selalunya bukan tutup ke? Dia ada tutup dekat kain tu. Kenapa? Nasib baik. Okey. Dah. Untuk sarapan pagi ni di tempat korban tu kami semua buat potluck lah. Semua ahli-ahli yang buat korban tu kami semua sepakat untuk buat potluck. Bawa seorang sikit lah kan, senang sebab tak gaduh kelang kabut dah untuk buat sarapan. Hanya untuk masak tengah hari saja sagi. So banyaklah menu-menu sarapan pagi ni. Nampak? Berbagai-bagai menu lah. So alhamdulillah, tu lah orang katakan sikit-sikit ada juga. Okey. Okey, lembu yang dah siap sembelih tadi terus dilapah lah dekat sini. Dibuang, dilapah kan, buang kulit semua siap. Nanti bawa daging saja pergi dekat surau, dekat tempat yang tadi tu yang saya tunjuk tadi. So sekejap lagi akan ada lori yang main untuk bawa empat ekor lembu yang kita sembelih tadilah, bawa ke sana. Okey. Okey, kaum wanita dah get ready ya, dah standby nak masak. Kita makan tengah hari. So tengah hari ni kami akan masak gulai talang dengan terung dan juga ikan goreng. Itu sahaja, tidak ada masakan daging. Daging memang totally bagi 100% pada dilah.
ahli masing-masing lah. Senang kan bagi mereka nak buat apa semua. Memang terbaik lah pengurusan daging korban terbaik lah kat tempat ni yang biasa saya jumpa, dan saya pun dah masuk grup ni dah 4 tahun dah orang kata apa dah buat korban di kat tempat ni dah 4 tahun. Memang sangat-sangat telus ni lah semua yang mereka buat ni, memang sangat-sangat berpuas hati. So itulah terus menerus saya join grup ni untuk orang kata buat korban di tahun-tahun seterusnya lah. Okey. Dia tengah panas, dia tengah buat panas. Kak Long lah, Kak Long. Ni. Dah beli 3 pun 3 tu. Tahun ni kami tak upah orang untuk potong-potong daging. Kami buat sendiri semua. Semua ahli, semua yang join korban tahun ni semua kena turun padang potong, buat sendiri kan. Pembuat pembahagian semua buat sendiri. So alhamdulillah benda tu selesai sangat cepat awal lah. Macam selalu dalam pukul 4, pukul 3 baru sudah kan. Ni dah pukul 1 lebih dah sudah buat pembahagian kan. So alhamdulillah saya cepatlah kami boleh balik kan. Selalu sampai pukul 4 ke 5 masih duduk dekat rumah kak saya. Rumah kak saya kan dekat sini dekat Kuala Narang ni. So orang kata berumah tangga kat situ seharian lah dari pagi sampai ke petang. Tapi sekarang hari saja. So alhamdulillah lah kalau macam ni kira lagi okey lah kan, daripada nak ukur orang kan, baik buat sendiri. Buat sendiri dia lagi cepat, lagi tumbuh. Macam ni nak dekah balik banyak lah. Macam ni. Total daging semua 85.6 kilo. Lepas tu ada 2 daging lah, A dengan B. Maksudnya A tu telur, B tu campur-campur lah. So kalau nak A 69 kilo. Okey, daripada 12.2 ni ikut masing-masing lah. Kalau nak ambil semua sebahagian ke atau nak sedekah sebahagian ke, sebab kami tak asyik untuk sedekah apa dia. Okay, kalau nak sedekah tu juga boleh rasa macam tapi itulah depa nak macam tu, depa nak ramai-ramai bagi adal. Setiap kali mesyuarat kita kena suruh muka. Kalau tidak depa marah macam tu. Tengok tak mau kalau tak suruh muka. Balon kalau aja. kalau macam tu nak kena berapa ini boleh. Kena berapa boleh. Tak 50 lah. Ni 4,000 kan. Lembu pertama dah siap buat pembahagian, dah selesai dah lah. Semua 7 orang yang buat korban tu semua dapat dah daging yang hilang semua. So hari ni lembu yang kedua, yang belakang tu yang ketiga dan yang keempat lah. Macam tu. Mereka akan bahagi seekor lembu lah sampai habis dan selesai semua lah. Lagi tu nampak.
Sebab kita Khadijah. Khadijah. Okey, kamu. Bella, okey, Bella. Okey. Bella. Boleh ambil. Ya. Okey hampa, so setakat tu dululah video saya untuk kali ni. Okey, jangan lupa subscribe dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe saya punya channel. Sikit lagi nak cukup 500 subscriber. Okey, saya sangat menghargainya. Okey hampa, jumpa lagi. Bye.